Puasa ke tu? Oh, ngap. Kurus kat anak. Ada juga. Hello everybody. Selamat. Okay, setiap kali video je selamat menyambut bulan puasa. Baik, selamat menyambut bulan puasa. Video ni saya nak buat what I eat in a week, Ramadan edition. Say, yeah, harap korang enjoy. Aku probably takkan tunjuk sahur sangat sebab kadang-kadang sahur aku makan benda yang sama je. Jadi kita tunjuk satu je, you know. Apa ni? Perut panggang. Betul ke dia cakap ni? So, tak tahu dah ada inti ke tak. Ni shawarma. Oh, cece. Ni temosa seri muka akok rasanya. Ni. Ni lamb. Berbuka hari ni. Yeah. Daripada belakang tu kecil tak? Adik dah tengok Syaf. Beli je lah, malah nak tengok. Takut Syaf nanti mesti pulut je ni. Inti tak ada. Inti banyak. Okay. Nak tu pulut udeng. Pulut panggang. Sedap. Bagus. Sebab adik ambil 4. Seorang satu, seorang 2. Mak buka terus tak apa mak. Kita mix the sauce. Kasih. Besar. Wow. Wah, RM1. Wow. Inti dia pun banyak. RM1. Wow. Baik hati awak ni berniaga. Keluar. Dia Dekah. dia bersedekah sama bulan puasa. Tak pompelita la la la. Mana? Mana? Jom kita rasa. Pak. Dah mak suruh adik rasa. Daging. Adik nak daging. Lembut ni lagi ni. Tak nak daging. Tak nak lagi. Makan nasi je. Oh, dia dah keluar tapi tak balik rumah. Ya bang, pandai abang berlakon. Mana satu? Kenapa? Macam ni. Dalam dia ada fries. Hebatnya kamu. Dan dipping sauce. Tak tahu lah benda apa. Tak nak makan. Dia sos putih tak? Dah putih. Air coklat. Kenapa dia ni? Hari ni macam-macam lah. Apa yang belakang? Boleh. Macam asing. Boleh. Mak boleh tak ambil? Kita rasa jadi tofufa dah. Jadi 3 layer. Hijau, Bawah tu mana? putih. Macam tofufa pun ada mak. Tofufa. Lompat tikam tofufa. Dia lompat jadi tofufa. Dia bukan lompat tikam ni. Dia lompat lepas tu cerai. Yang lakukan langsung. Dia lompat lepas tu
bercerai. Memang ni lawak orang tua kan, kat kecil ke apa? Puasa ke tu? Makan yang hijau je. Bagus-bagus lah, Syah yang putih. Mak tu makan lagi. Ikan nasi Tolonglah. Pulut panggang, ambil pula shawarma. Masya Allah, kenyang. Malam tak masak. Pagi kita tak masak adik. Ini yang masak. Semalam je mak tak masak berapa hari apanya. Lagi. Oh, pekat kan? Tak lagi. Sedap. Kulit rumput yang sedap. Dah senyap lah. Ada sayur-sayur, makan je. Makan telur. Telur tak ada. Yang ada betul kulit. Makan ni dulu. Nak payah sikit. Ada tu kalau ngambil dia pun lagu. Baju buat. Boleh-boleh orang makan. Mana telur? Okay. Sama. RM6. Ketam. Kak nak makan ikan goreng dengan kuah ketam. Hari kan? Ya. Not. Sahur. Mana? Hari ni berbuka laksa pining. Sebab semalam beli sedap, jadi kita beli lagi hari ni. Tengok ni, cili tu ada datang balik. Memang dia empat ketui je ni. Bukan ketui, dia cakap pink kecil je. Kita ada pulut panggang. Ya, yeah, pulut panggang RM1. Ni kuih apa mak panggil? Kuih cara. Ni kuih hari tu tak habis makan balik ya. Mahal. Ayam oren. Oh, mak boleh ambil sayur dek, tak nak. Ayah lah, dia pun dah banyak lah jadi kambing ni. Dua orang boleh lah beli. Ramai-ramai. No, tak beli. Cik laksa ada sikit. Dia bumbu daun dia banyak. Jangan rezeki ni. Oh, kami sudah ada anak burung. Ada anak burung di luar tingkap. Ada 2 ekor rasanya. Merah lagi mulutnya. Dia duduk dalam tu je dengan anak dia muat je. Entahlah. Tak, dia bagi tahu bukan saya tanya. Ya. Ada. Buat lah dah. Kenapa? Lah bekas tu, apa, sayur tu. Dia lah betul ni. Tengok tu. You go telur dia. Tak tahu lah dia. Dia baca ada urat. What is happening? Betul? Ya. Mak masak. Makan anak ikan bakar. Solat dulu. Kita jadi dekat surau anak ikan bakar petai. Anak ikan bakar petai. Betul kan? Anak ikan bakar petai. Pelik sangat. Berbuka air sahaja dahulu. Mula dia ingat kat luar tu ada susah hati juga. Alah, nak solat kat mana? Ada orang. Hari ni punya teleka. Mak tidur adik. Tinggal mak. Nak tidur.
berapa tak tahu. Ada jam. Tengah asal tak? Kita tak dengar. Eh. Balik. Hari ni tak ada. Tak letih ni lah. Alhamdulillah. Okey. Dah aku tak. Tak. Jom solat. Lepas tu nak makan. Mari. More. Tum taradum. Semua dah balik. Minyak lah bilik. Hello, assalamualaikum. No. Hello. So hari ni hari Sabtu. Semua orang dah sampai. Semua orang aku masukkan keluarga aku sudah berkumpul untuk berbuka puasa sama-sama ya. Ya, aku dah macam pemberita kat sini, bro. So hari ni macam biasalah kalau minggu semua orang ada makanan banyak. So let's go and tengok anak buah saya. Okay, jom. Tu nak angkat ni lagi. Tak boleh ambil penapis. Penapis. Penapis tu letak tisu Ni cucuk apa mak? Tisu udang. Memang udang besar. Oh, kakak ambil udang dia. Air mangga ni? Tak muat kot. Air sama saja. Seminggu sekali lah. Seminggu sekali? Dia. Ya. Satu je. Buat apa banyak? Besin. Luli dah dapat setempat lah. Allah berat lah. Kasih je. Okey. Wah, cak udang. Apa ni? Halus. Wah, cak udang. Kuah dia. Kuah dia. Ni kari ayam. Rafi incar saya. Oh, ngam. Tu apa mangga ni, buah mangga. Banyaknya. Lagi sedap kan? Tak. Potong-potong masuk je. Oh. Tak ke? Lagi syok. Oh, perut. Tunjuk perut masing-masing. Ni ke kuah kacang? Mak suruh tunjuk yang ni ke? Apa lain? Potong kuah kacang. Macam lain tak? Dia colour ni cili bow. Tengokkan. Balik. Ayam. Dia berbual lambuk. Tapi tak berbual lambuk banyak pun. Ya. Berbual lambuk free. Betul-betul. Ni apa? Ikan kacang? Oh, ikan pantai. Ni apa? Murtabak. Okay, apa ni? Dia. Okey, aku dah ada dah lauk makan. Okay, puasa tak? Naik. Kita makan nasi. Tengok ni. Bek. Kurus dekat anak. Tak naik. Apa Yusuf? Tak. Ni. Semua. Jangan nangis. A few moments later. Dia bayar. Ada pula colour. Adik buat bagi abang ayah. Esok dia dulu buat. Tak terbakar kan itu. Main lah. Kita nak cerah kat situ. Dia bawa punya. Bukan dia. Yo. Dia. Umur pula tak tahu lah. Mama nak? Yusuf tinggi dah Yusuf. Tak puasa. Apa? Tak boleh. Adik. Yusuf, smile to the camera. Cepat. Smile. Oh no. Mata
gelap. Yusuf mata gelap je nangis. Tu nak ada dah pula. Wah, kuning satu set mak, tudung, baju, makanan kuning. Ada ambil ni, abang si Syaudah ni dia boleh makan ke? Boleh kan? Boleh? Boleh. Nak bagi nasi dulu. Bagi nasi dulu. Yang tu mulut, saya tengok. Ya. Dia baru lah review lah dia. Mana kita senyap, biar air masuk. Relax kan? Wanzan baru baru. Ini review. Sebelum tuang Jangan macam radio Ipoh lah. Radio Kuantan lah. Betul. Smile dengan smile. Smile so. Malu pula. Ada nak buat. Mak boleh rehat. Sekejap. Apa? Wow. Seksi pula tu baju dia. Sudu yang kecil. Tu lah. Warna putih. Tapi Kakak mana kakak? Dah minum dah? Mana? Bagi apa? Sudu. cerah. Sudu apa? Sebelum puasa. Oh, lama. Minggu lepas. Hari habis. Sama lagi. Tak ingat. Sejak budak. Sedap. Oh, dia tarik tangan kita. Finish. Oh ni. Makan apa Aish? Ramai-ramai. Hello. Good. Good morning, dah petang dah. Sekarang pukul 1 lebih lah. Hari ni hari Ahad. So hari ni special sikit. Petang ni kita orang like satu family ada small event. Bukanlah event pun, macam aktiviti lah kot. Kita orang nak pergi bagi makanan dan hantar kepada pusat jagaan tempat orang tua. Menu dia nasi Arab je hari ni untuk berbuka. Sahur pagi tadi aku just makan cereal je. Aku tak ada makan nasi sangat sebab banyak gila aku makan berbuka semalam. Kenyang. Even sekarang pun kenyang lagi walaupun pukul 1. Ya, jadi lagi petang sikit kita pergi pick up nasi tu, nasi Arab, and then kita pergi hantar. Ya. Yeah. Semua orang dah ada. Ya, so basically tak sure. Sorry sebab saya tak vlog banyak sangat. Satu, aku takut vlog ni panjang. Second, aku terlupa. Sebab bila dah ramai-ramai ni aku seronok. Kadang-kadang tu aku terlupa nak pick up camera. Right? So saya try my best. Esok semua orang balik rasanya. So hari Senin. Hari Selasa cuti lagi sebab hari nuzul kan. So dah 2 minggu ya kita officially berpuasa. Kita ada masa lagi 2 minggu. Lebih kurang untuk raya. Jumpa korang je petang. Dah siap hantar. Ni tinggal kita orang punya. Alhamdulillah sudah settle. Semoga tiap-tiap tahun boleh buat macam ni, InsyaAllah. So kita nak balik rumah. Oh tak, nak beli makanan untuk kita lah pula. Macam air rasanya, kuih-kuih sikit. Banyak gila makanan air ni, aku tak tahulah. Banyak gila. Esok lagi banyak.
Yang lalu Oh, ni kek. Kek Saza. Ni apa? Oh, popiah. Wow. Weh, banyak ah. Wow. Habislah kita. Takutlah Mami ambil lah. Kek. Langsung nak potong. Wow. Saza hantar bila baru hantar? Tak tahu tengok ada dalam kereta. Wanginya, wanginya. Oh, wangi Saza punya. Tiba tebal sikit ni. Ni apa? Kopi. Kuih bakar. Si Ara. Ayam mango. Bandar ni. Ni bandar ni. Tolong masuk. Tu. Ni, Isa. So tak nak masuk rumah. Ni, Isa. Apa tu? Tak tahu. Kebab. Bukan ada orang kot. Sedapnya bau. Ya, sekarang pukul 7 ke? Pukul 7 aku rasa, aku pun tak tahu. Baru sampai. Aku baru sampai. Hari ni banyak gila makanan. Aku tak tahulah. What's gonna happen? Kita punya diet. Aku tak diet pun. Ya, Yusof ngamuk. Dia tak cukup tidur. Tadi kita orang main kat luar. Lepas tu aku macam angkat dia bawa masuk sebab dah nak maghrib. Dan ada anjing banyak gila liar kat luar tu, saya takut. Anyways, mari kita berbuka. Tak asal aku hard. Di bilik saya bersepah. Tak perlu nak tunjuk. Bilik saya bersepah. Saya ulang ni, bilik saya bersepah. Macam biasa kalau semua orang berkumpul, bilik saya bersepah. Jom kita berbuka. Hari ni banyak gila makanan. Mungkin sampai ke sahur pun makan benda sama. Jadi aku tunjuk korang makan apa berbuka. So korang expect lah aku makan sahur benda yang sama juga, ya. Sebab banyak gila weh. Weh, dessert saja banyak gila. Kek ada 2 tu, like petak tu macam korang tengok tadi. And then ada cream puff. And then ada kuih bakar. And then ada macam popiah. And then ada like murtabak. And then ada the main dish is nasi Arab lah. Ada ayam and daging like besar gila. Air ada 2-3 jenis. Tapi aku pilih air kosong je lah. I'm afraid. Tipu je aku minum air mangga. Let's go. Korang kena tengok. Alright. Let me change my baju. Berlemoy. Cuba korang jaga. I tak ada thumbnail for some reason. What should I do? Yo, siapa? Lagi makan Roti. Oh, sedap lah. Bos. Isa, tunggu 5 minit lagi lah, Isa. Oh, panas. Tak apa. Si Arab. Weh, lalat janganlah masuk. Weh, lalat. Semuanya tertutup. Ni shawarma. Buka. Silakan. Okey, fokus sangat. Tambah air batu, tambah air. Limpah hujung sana. Tahu. Kenapa kacau tak kacau? Tak tahu apa. Tak tahu separuh je. Dah kacau guna garpu. Ni apa nama tu? Ayam. Oh, bau dia. Dia ada roti dia ni. Buat Mungkin dia lagi. Tanya kuantan. Ni sedap. ni sedap. Ni sedap. Ni sedap. Saya nak buka. Kakak tolong. Ni sedap. Tapi Hana. Tiba Hana. Anak. Mak nasi mak. Kak Hana. Nasi. Nak. Hana nak. Alamak. Tu ayam. Ni ayam. Joy, kita makan apa tu? Tadi kan. Tak tahu lah kena ke tak. Banyak ni lembut. Mira tak nak lah. Oh no, Mira boleh pakai yang tu. Black colour satu. Tak nampak. Macam okay. Black colour. Sama satu. Kalau
lah. Lalu je. Oh, sorry. Macam besar, tak mahal. Tak perasan. Macam tak berapa lah. Ambilkan black satu. Black. Ada dah lain ke? Ni lain kan? Material dia lain. Oh, begitu. So, cotton lah sedap sikit kot. Satu berapa? RM10 ke? Syar. RM5? RM5. Okey, kisah RM5. RM5. Ingatkan $10. RM5? Okey, terus masuk Sana. Assalamualaikum. Oh, colour dia bukanlah ni. Macam purple je. Kau ada kecil ni. Ni comel. Okey. Mas ke tu? Okey, ais ke ni? Ni. Dia macam tini tak best. Macam makcik-makcik. Jual karipap. Karipap apa RM1? Allah. Tempah punya muat tak boleh lah. No. Stand tu. Apa tu? Mati ayah dia. Oh. Sudah Larry sampai kat rumah kita sebab kita tengok cerita ni. Larry, where are you Larry? Wih, dia dah dalam lah. Dia dah kat dalam dah. Kita nak beli air mangga. Mango. Let's go. Ayak mangga. Mendo. A few moments later. Dia jangan ikut. Baba. Udah. Baba hidup. Dah tunggu tadi. Itu apa? Itu apa? Nak berapa? Ya, ayah benar. Okey. Tak, ini macam tu. Ha? Masih. Fiz, ada tu tak? Ada. Ada lagi. Maksudnya apa? Tak maaf. Dia buci. Dia kena letak luar ke nak peti? Dia tak luar ke nak peti? Yang penting sebenarnya nak buat sekarang ke apa? Tak mak sih tak nak lepas maghrib ke mana. Apa maghrib? Tak ada betul. Tak lama je. Jangan jadi sama. Sama air dia. Ya, boleh lo. Air dia yang ke-31 mak. 31. Muda lagi. 31. Bunyi je lebih. Masih muda. Olah satu. Bravo. Nah, tu tak makan. Ni cepat. Risau kita. Ambil gambar mak. Nak rasa je. Bark. Gemuk.